Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi sirri asrar al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah ta'ala wa a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata wa dzikra ma ba'd. Alhamdulillah sekali pada pertama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan Allah Subhanahu wa taala yang kita Allah taala memanjangkan umur kita di dalam segala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memanjangkan umur kita di dalam keadaan ya Rabbal Alamin. Ya, qala musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun ini satu pasal pada menyatakan syurutut tayammumi asharatu. Tiga. Tengok. Bermula syarat-syarat tayammum itu ada 10. Jadi sebagaimana yang kita tahu, bagaimana kita maklum, tayammum ini merupakan ibadah yang artinya alat suci yang darurah. Artinya yang darurah ganti kepada air ataupun rukhsah keringanan yang diberikan oleh syarak. Faham itulah maksudnya tayammum ini merupakan rukhsah keringanan yang diberikan oleh syarak kepada kita. Maka kita kena faham setiap rukhsah yang ataupun keringanan yang diberikan oleh syarak kepada kita, maka mesti bersyarat. Mesti bersyarat. Tidak ada kelonggaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tanpa syarat ada. Wali ada kok semuanya bersyarat. Macam jamu kosong. Semua tu bersyarat. Kalau tak bersyarat boleh tak boleh. Istinja macam yang perlu kita baca bersyarat. Semua kelonggaran yang diberikan syarak semuanya bersyarat. Kemudian maka samalah juga dalam bab tayammum. Tayammum kan juga rukhsah keringanan yang diberikan syarak kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak dapat tidak mestilah dengan bersyarat. Maka kata musannif kat sini bermula syarat-syarat tayammum itu ada 10. Ada 10 syarat seseorang tu yang membolehkan dia bertayammum. Bila ada lagi sebab tayammum, dia mari dengar sebab tayammum dulu. Sama ada tak ada air, sama ada tak ada air ihsan ataupun syar'an, kemudian sakit, kemudian berhajat kepada air untuk minum dan sebagainya. Kemudian barulah bila dah ada sebab tayammum, maka dia bertayammum. Boleh tayammum dia. Maka nak bertayammum mesti dengan 10 syarat. Tengok yang pertama, kata musannif an yakuna bi turabin. Bahawa adalah ia al-mutayammim, maksudnya orang yang bertayammum itu mestilah dia bertayammum dengan bi turabin, dengan turab. Dengan turab ni atin lahu ghubar. Ini tanah yang ada debu. Maksudnya tak boleh, tidak sah kalau dia bertayammum dengan tanah kor. Kamu tanah kor. Tanah kor kau sama ya. Ingat tak lain masuk kat Kelantan dia kata tanah kor. Ataupun dia ambil batu bukit dia beracuk. Itu pun tak boleh, ataupun pasir. Pun tak boleh. Yang dikehendaki adalah atin tanah yang ada padanya debu. Itu Maka mestilah bertayammum tu dengan debu. Yang tidak sah dengan yang selain daripada debu, tepung ke, pasir ke, itu tidak sah. Mestilah dengan
dengan tanah. Qala walaupun muhraqah, sekalipun tanah tu dibakar. Tanah liat, sekalipun dibakar. Tapi wa baqiya ismu. Tapi sekali lagi masih lagi kita panggil dia tanah. Tak beri. Kalau dah kita tukar dengan batu di pasir, tidak boleh. Kalau tanah dia, tanah lagi. Tanah lagi. Walau makrufat. Qala wa in taghayyara ta'mu, sekalipun berubah rasa dia. Sekalipun maksudnya tanah tepung kita beli dalam bekas dia tu, maksudnya berubah rasa dia. Masin ke warna ke, sekalipun. Au launuhu, ataupun sekalipun berubah warna dia. Sebab lama sangat terperok kita tak pakai, tiba-tiba berubah warna dia daripada warna purple jadi warna hitam ke dan sebagainya. Sekalipun. Selama kekal lagi nama dia tu tanah, maka boleh kita bersayang dengan dia. Au rihuhu, ataupun bau dia, bau bau kan kita berat sama lah. Kalau lagi lah, kalau Jepang lepuh tu masa basah lagi dah dengan buah. Kalau lah kering tu tak apa. Sekalipun berubah bau dia tu, masih lagi boleh. Kerana tanah ni bagi kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW ini suci. Ialah mana saja suci. Kecuali satu saja tanah yang dikira jadi najis, iaitu tanah yang bercampur dengan sodik, dengan maksudnya jenazah. Jenazah mati kan. Kalau kita mati esok kita di tanah dalam kubur, maka berlakulah apa yang berlaku jikalah bercampurlah tanah tu dengan darah dan sebagainya, hingga maksudnya tanah tersebut jadilah najis. Macam yang kita kata di sini. Maksudnya kuburan ni dia dirujuk dua jenis. Dia ada yang tetap, macam kita tetap. Kemudian ada juga yang mambusyah. Mambusyah ni kali bagi. Maksudnya cukup tahu kebiasaannya. Contohnya jenazah di tempat ni, kerana tanahnya dengan panas tuan. Contohnya sebagai kita letak dalam 80 tahun. 80 tahun tu tak ada. Tinggal tulang ataupun tinggal itu tak ada. Maka dia pun gali balik. Maka dia letaklah jenazah lain. Jadi gitulah. Kalau dia gali-gali, kalau jenazah tu ada dah acur, maka dia kacau lah. Gitu. Banyaknya kalau dia mana untuk bagi gitulah. Kalau dia gali-gali, tengok jenazah ada lagi. Dia faham, betul. Tengok pula ada lagi. Banyak. Tak pada apa-apa kat apa. Adalah prosedur-prosedur dia tu, dia dah kacau. Amen. Dan ada juga yang maksudnya sebabkan pemikiran yang kami adalah tanah buat. Tempat-tempat yang tepat tu tak ada tanah tercukup. Ataupun tanah ada tapi dia khususkan sehingga dia berdikat tadi. Tanah-tanah itu berdikat. Ada juga. Maka tanah yang bercampur dengan darah tanah itu semua tu, maka tu sajalah dikira nanti. Ada pun yang lain semuanya suci. Tolaklah yang mutamak. Qala wa ardati turabin. Dan tanah yang ada debu. Habis itu. Pada pun tanah yang tidak ada debu, maka itu tidak boleh kita gunakan untuk bertayamum, seperti pasir dan sebagainya, batu dan sebagainya. Kemudian qala wa an yakuna turabu zahiran, dan syarat yang kedua kata musannif, dan bahawa adalah ia tayamum dari itu at-turabu zahiran. Maksudnya debu yang tanah yang zahiran, yang suci. Maka tidak usahlah bertayamum dengan tanah yang najis macam tadi, ataupun tanah yang mudah najis, yang terkena najis, ataupun tanah yang mustakmal. Itu syarat yang ketiga ni. Maka jika sekiranya tanah tersebut tidak suci, maka tidak boleh kita gunakan dia untuk bertayamum. Tak boleh. Mestilah debu tanah yang kita nak pakai itu mestilah syarat dia iaitu bersih, suci. Patutlah kalau kita pergi kat kubur, kalaulah kubur mambusyah, kalau kubur tempat kita tak ada masalah. Maksudnya kita tak boleh kata lockdown semayang. Ingat apabila contohnya ahli keluarga kita meninggal saja hari Jumaat, maka usahakan kita selesaikan simpan apa semua tu hari Jumaat. Maksudnya janganlah kita tangguh
seperti tumbuhan dia kau jauh balik 3 dok yang tikam pada hari Jumaat. Sebolehnya hurulah cepat-cepat supaya kita pada hari Jumaat. Bukan senang mati Jumaat. Kecuali kalau ada prosedur yang promotor apa yang menyebabkan contoh tu lagi itulah. Sebab apa? Sebabnya perjalanan si mati itu masih jauh. Waktu perjalanan anak tu dekat air. Maksudnya kalau dia nak semayang ke apa ke, semayang boleh tak kubur boleh semayang. Dia nak jumpa nak kata boleh dah. Apalah yang penting perjalanan mak ayah kita tu mudah-mudahan Allah Taala memudahkan. Kalau mati Jumaat mesti kita angkat dah azab dalam kubur tu angkat dah. Memang patutlah kita usahakan kita dari Jumaat. Kita nak ceritanya tanah yang kita kaya tadi perkuburannya ada 2. Tanah yang mencapai kita ni perkuburan yang tetap dan juga yang digali balik. Ada macam kita ni yang tetap ni kalau kita tanah tu bersih, kita pecat dalam semayang, semayang atas jenazah tersebut, tak harus saja kita semayang di atas kubur tersebut. Boleh saja kita pecat pijak atas tanah dia boleh. Dan buat suami ni biasanya kita pijak atas lipar lah. Sekalipun lipar kita tu ada nanji, sebab kita dah tanggung, sebab kita pijak dia. Macam saya pijak duduk bawah jadah, kita pijak dia. Tak ada masalah, tak boleh semayang kita. Ada pun yang mampu syah, tak boleh kita nak pecat, nak pijak atas tanah, tak boleh. Mesti kena ada lapis, lipar ke, tikor ke dan sebagainya, mesti kena ada lapis. Kecuali jika sekiranya perkuburan tu hujan turun, maksudnya makan masa, maksudnya banyak lagi dah turun hujan, hingga tanah tersebut bersih. Maka debu ataupun tanah yang mutanajis ni tanah yang terkena najis. Ada pun najis, macam tadi lah, satu tu je masalah, tanah tu jadi najis, kena najis. Yang bercampur dah, kalau basuh ke apa tu dah jadi sendiri lah. Itu sajalah. Qala wa alla habis itu. Kemudian qala wa alla yakuna musta'malan, dan bahawa tidaklah ia bertayamum tadi itu dengan tanah yang musta'malan. Tanah yang musta'malan ni tanah yang musta'mal. Sama juga macam wudu. Wudu ada di sana air musta'mal, dan juga samalah juga macam tanah tayamum, dia ada juga debu yang musta'mal. Musta'mal ni iaitu air, kalau air ma'al wudu wa ma'al. Sama juga dalam bab tayamum. Maksudnya air yang musta'mal ataupun debu yang musta'mal itu adalah ma'al wudu. Maksudnya barang yang ada pada anggota wudu ataupun anggota tayamum, wa ma'al tanasara, dan juga barang yang jatuh daripada lepas kita basuh anggota kita ataupun sapu anggota tayamum kita. Maka yang terlekat itu dah dikira musta'mal. Maka tak boleh kalau kita tepuk, kemudian kita pun sapu, maka kemudian kesal tu kan kita kan kena habiskan kan. Kita dak habis. Maksudnya kita dak kesal. Lepas kita sapu tadi, kita pun tepuk pula kali kedua. Akak pula. Tepuk dengan mulut ni tak ada masalah. Kita tepuk dengan mulut saja kan. Tanah situ kan tak ada masalah lagi. Sebab dak terangkat lagi. Maksudnya kita tidak lagi gunakan untuk sapu muka kita. Okey lagi. Kali kedua. Kali kedua kita tepuk untuk tangan kita. Untuk tangan kita. Maka tak boleh kita gunakan debu yang musta'mal. Tak boleh. Maka maksudnya tak bolehlah kita, contohnya kita sapu tu tebal lagi. Tanah tu tebal lagi, kita pun tepuk pula sekali. Tak boleh. Ataupun debu tu kesam tu jatuh, kena kat tempat kita tepuk je. Jatuh situ. Maka tak boleh tak. Telefon gigi. Maka tak boleh kita nak tepuk situ. Tepuk tempat lain pula. Ada pun kita peringatkan, disenangkan kita tempat tepuk tu kita peringat. Nipihkan debu. Nipih debu. Yang barulah kita sapu. Maka tidak boleh kita menggunakan debu yang telah digunakan untuk bertayamum tadi. Tak boleh. Kalau habis itu kemudian wa alla yukhalifahu daqiqun wa nahwuhu. Dan bahawa tidak yukhalifu, tidak bercampurlah ia tanah ataupun debu tadi itu. Daqiqun akan daqiq, akan tepung, wa nahwuhu, dan seumpama tepung. Itulah seumpama tepung. Tepung jagung ke ataupun garam ke dan sebagainya. Maka tak boleh, tanah tu tak boleh bercampur dengan selain. Dia dua.
dia bercampur dengan benda yang mudah najis ataupun bercampur dengan benda yang suci, semua tu tak boleh ke. Mestilah debu tadi tu bersih daripada maksudnya benda asing, sama ada suci ataupun tidak suci. Maksudnya kenalah maksudnya sepenuhnya debu lah, ataupun tanah yang baginya debu. Qala Jarir. Kemudian qala musannaf wa an yaqsidahu sidahu. Dan juga syarat yang seterusnya iaitu dan bahawa mengqasatlah ia al-mutayammim, orang yang bertayammum tadi itu akan tanah tadi. Dia nak maksudnya dia nak bertayammum mesti dia qasak dulu tanah tersebut. Dia nak qasak, dia nak guna tu untuk bertayammum. Maka dia pun tepuk, maka dia pun sapu muka dia. Tak boleh. Dan di sana adanya perbezaan. Tak boleh kalau tak kata duduk di padang pasir, kemudian mari bagi apa ribut pasir tu. Kemudian dia kosak dia kosak daripada buah tebal tu tebangang tu, itulah dia nak bertayammum. Sapu muka gitu je. Mari debu begitu je, pun sapu je, ada memadai. Itu tidak memadai. Maka mesti ada kosak. Dia kosakkan tanah yang ada kat depan dia tu, dia nak gunakan untuk bertani. Maka dia tepuk, barulah dia pindah. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini. Dan bahawa menyapulah ia al-mutayammim, orang yang bertayammum itu wajhahu. Yang pertama sekali wajahnya. Wajahnya macam yang dapat wudu itu, iaitu hak muka. Mestilah satu tu hak muka, iaitu daripada tempat tumbuh rambut kemudian hingga ke tempat dahiyah, maksudnya tulang janggut di dagu dia ni, kemudian daripada uzur telinga ni hingga ke uzur. Ini lah anggota muka dia. Maka dia kena tepuk dan sapu belakang. Sunatnya daripada atas sapu belakang, rata belakang, biar kena. Wa yadayhi, dan dua tangannya. Dan tangannya bidar batai ini, dan juga sapu tangan dia yang dua itu dengan dua tepuk. Dua tepuk maksudnya sekali tepuk untuk muka dan sekali tepuk yang kedua itu untuk tangan. Macam yang kita kaji sudah ni. Maksudnya dia letak tepuk untuk tangan, lepas sapu muka belakang semua, dia letak tadi. Kemudian sapu tepuk oleh kedua, kemudian dia letak ni, dia genggangkan. Dia letak ni, dia genggangkan, nanti dia sapu. Ni tak kena ni. Yang ni pun jangan bagi kena. Ni. Dia sapu. Atas ni jangan bagi kena lah, atas ni. Sebab kita nak guna untuk tangan kiri. Ni. Tak. Genggam. Ni tak kena ni pun tak kena. Kemudian ni genggam sini, sapu. Lepas tu sampai sini pusing. Pusing. Tadi kan ni kan tak kena kan? Kan ni tak kena kan? Baru kita kan kena ganti bujai kita. Sampai. Nampak tak? Ni genggam. Genggam kan? Ni tak kena ni. Bagi kita nak pakai untuk sini. Sampai sini pusing. Pusing jangan kena lah ni. Jangan kena lah. Lepas tu yang terakhir lah sini. Kena. Ni. Sama juga macam ni pun sama juga. Ni kan tak kena apa yang kita tadi kan? Janganlah sampai kena. Kena jadi musamah. Kena kalau dia untuk musamah tak usah pula. Okay? Sama dia letak. Daripada ujung ni. Ujung lah semua lah. Ni pun tak kena ni. Ni tak kena. Pusing. Jangan sampai siku ni. Baru pusing jangan sini pusing tak. Ni sampai ke siku lah. Lebih sikit berapa. Lebih tak pada tangan tak apa. Sampai sini. Sabu habis. Semua ni habis. Itulah kita cara nak bertayammum. Dengan dua kali tepuk. Dua kali tepuk kat sini sama ada dengan tangan ataupun selain tangan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dengan kain tuala ke, dengan tepuk dengan kain. Tepuk, sapu muka. Tak ada masalah. Boleh. Yang penting dua kali tepuk. Tepuk boleh kedua. Kalau guna kain, boleh dua tangan ni bukan payah lagi. Jadi jangan jadi tiga kali tepuk. Tepuk tangan tak apalah. Pada tangan gini. Ada pun orang taruh tangan, ada serangan apa. Itu semua dia masalah pada tu. Cumanya dekat sini sama ada dia sendiri yang bertayammum ataupun orang lain yang bertayammum untuk dia. Tak ada masalah. Tapi kalau orang lain sama kira macam wudu, mestilah dengan apa? Dengan izin. Dengan izin.
Sebabnya ibadat ni dia berhajat kepada niat, qasad dan niat. Memanglah orang tu yang tepuk, tapi dia yang qasad. Dan dia yang niat. Jadi ke mana maksudnya penolong dia tu sama ada anak dia ke siapa ke. Kalau bini dia pakai sarangan lah. Kalau bini dia pakai sarangan, pakai sarangan. Maksudnya dah usah ada awal lagi lah. Maksudnya dia ambil wuduk, dia bertayamum, dalam masa sama dia membuat perkara yang menafikan wuduk, menafikan tayamum. Itu tak usah. Kerana tayamum tu terbatal ma'abtalal wuduk, barang yang terbatal wuduk. Kita pada sebelum ni kan, perbezaan di antara maksudnya orang yang bertayamum kerana adat kecil dan orang yang bertayamum kerana adat besar. Maka boleh saja orang tu tepuk yang kemudian dia sapu atas muka ayah dia ke, tapi yang niat tu adalah si al-mutayammim ataupun ayah dia lah, dia yang niatkan. Wala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ada pun tak apa izin tak boleh. Kalau tengah tidur, ayah dia tengah tidur, rajin ambil semayang ayah dia. Ayah orang dia ambil ayah dia semayang ayah. Alhamdulillah sah. Ataupun dia bertayamum masa ayah tidur. Maka itu tidak sah. Mestilah dia kena ada izin. Dan izin tu masa nak buat tak boleh. Dia umum. Kata awak kalau ambilkan wuduk untuk air kira yang itu ke, ambil semua dia tak lagi. Ada orang ada lagi. Ada tidak memadai. Maksudnya setiap kali dia nak bertayamum, berhadap dengan. Setiap kali bertayamum, berhadap dengan. Ada orang memadai bukan macam izin untuk lelaki kepada isteri. Bila surah bulan ada manfaat tu, dia nak kira izin umum. Ataupun nak pasal ke apa tu, izin umum. Kalau ada ajak, bila ada masalah. Kan, isteri kan, dia kena minta izin. Nak keluar rumah, mana boleh keluar gitu je, tak boleh. Dia kena minta izin. Walaupun 10 kali, dia kena minta izin. Maksudnya, untuk lelaki dia kena tahu. Dia kena minta izin, kena benar kan. Kalau tak benar, tak boleh keluar. Hatta kata guru saya, maksudnya, mak dia mari, ayah dia mari rumah kita. Nak masuk rumah. Kalau tu lelaki tak izin, tak boleh masuk. Boleh masuk. Adik rumah kita tu mari tu. Maksudnya suami tak izin, tak boleh masuk. Letaklah dia kena minta izin. Itu yang suaminya gitulah. Sepatutnya. Aku menyawak ni di antara perkara yang jarang dalam lakunya sekarang. Dia kalau rumah masuk saja. Sedangkan Allah SWT Muhammad, sepatutlah kita ada nak kurang ni sebenarnya. Kata guru saya, kita mereka nak kurang ni cara untuk orang lain. Kita didik dia untuk orang lain. Sebab apa? Bila dia nikah, maka dia dah sudah maksudnya duduk ataupun menjadi hak suami dia dah. Maka kita dah masuk campur dalam urusan dia dah. Sebab apa? Dia kena berbakti kepada suami dia lah. Ada orang lelaki dah. Anak lelaki maksudnya dua saya, mak ayah dia dan juga anak isteri dia. Ada 4 anak lelaki. Pakilah mana pun tidak boleh. Kalau maksudnya reto anak lelaki tu letak pada mak ayah dia. Mak dia. Ada pun isteri tu pada suami dia. Ke mana pun cubalah saya upaya dia berbakti kepada ayah dia, kepada tok lelaki dia untuk mendapatkan keredaan Allah Taala. Dapatkan keredaan Allah Taala tu. Sebab bila kita dengar berapa kata kita biasa dengar dulu ni kan. Maksudnya bila berlaku saja kematian ayah, anak puang tu dah keluar rumah. Sebab apa tok lelaki tak ada tapi kemudian dia dapat izin dulu kan dari WhatsApp apa mesej pun tak ada. Dia tidak dapat izin tak keluar. Maka ada orang soleh mimpi, maksudnya dia mimpi, maksudnya Allah Ta'ala ampunkan dosa ayah dia. Sebab apa? Sebabnya anak puan dia taat pada tu dah tidak keluar rumah. Ayah mati tak keluar rumah. Sebab apa? Tak faham tu lebih tak. Kalau sekarang tak ada lah. Macam tu. Cumanya kalau ada orang kita tak, waktu tu mesti akan minta kalau kita reba saja. Kebanyakan ni lah. Dia anak suaminya tak kena minta izin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taklah bila mak ayah sakit, mak kita sakit, ayah kita sakit, anak lelaki tu main peranan lah. Tanggungjawab dia dah. Tak boleh nak lepas tangan. Apalah dia puang ayah dia. Kalau dia nak, kalau tak lelaki dia izin. Kalau tak lelaki dia nak, tak lelaki dia izin. Tak boleh kau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala Qala tengok wa ayyamsaha wajhahu wa yadihi bi darbataini. Maka
Dia nak menyapu tadi tu muka dan tangan dia tu dengan 2 kali tepuk. Dia bagi orang yang tak boleh tadi tu taruh tangan dan sebagainya itu mesti dah dengan izin. Dengan izin. Lepas tu dah orang tak ada tangan, sapu muka je lah. Muka je lah. Ada tangan tak ada. Yang sama juga macam wudu. Wudu kan gitu, maksudnya kalau tak ada tangan, tengok sekat mana tak ada. Kalau tak ada separuh ni, maka dia wajib basuh lagi. Tak ada sini, sini wajib basuh lagi. Tak ada sini, barulah. Ada. Ada sini ke, barulah tidak. Ada cara basuh. Basuh pun, maksudnya tidak basuh, tak ada masalah kan. Sok saja, wudu dia. Soalan wa an yuzila an-najasata awwalan. Tengok, ini bersalahan dengan wudu. Tengok syarat tayammum dia kata wa an yuzila an-najasata awwalan. Dan bahawa menghilanglah ia al-mutayammim, orang yang bertayammum itu an-najasata, akan najis awalan. Maksudnya najis yang ada pada tubuh badan dia tu dia kena bersih dulu, kena hilangkan dulu. Nama ada najis tu tai ayam ke ataupun dia istinja tadi ke, buang kecil buang besar, dia kena bersihkan dulu. Maksudnya kalau dah tak kata ada najis, maka tak boleh lagi tayammum. Maka dia kenalah settlekan dulu situ. Kena dapat pastikan dia tidak berani bersalah dengan wudu. Wudu tak ada. Wudu dia kecil, kemudian dah basuh lagi, dia ambil sembahyang. So tak? Kemudian dia nak sembahyang baru dia basuh. Dia pergi basuh pula, tak setul lah dengan tangan dia. Dia setul dengan belakang dapat tangan dia ke, ataupun dia setul dia pakai sarung tangan ke, tak ada masalah. Ada pun tayammum tak? Tayammum syarat dia sebab kerana tayammum ni taharah yang dhaifah, maka dia mestilah bersih tu badan dia tu daripada najis tu. Barulah boleh dia bertayammum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tapi di sini najis yang dia kena adalah najis yang tidak dimaafkan. Ada pun istinja itu najis yang dimaafkan. Ada maafkan salah. Ada pun najis yang tidak dimaafkan tak boleh. Kena faham juga. Kalau dia dok, orang nanya orang tu istinja pakai batu dah. Kan sebelum ni kan bagi pilihan, boleh tak istinja ada tu sungai tepi, istinja pakai batu, boleh, pakai air, boleh. Kalau tak pakai air, pakai batu, boleh. Kemudian dia ambil wudu pula, nanti kata tak ada air. Kalau tak ada air, saya pun ni, mayang pun ni. Maka sini yang dikehendaki adalah najis yang tidak dimaafkan. Ada pun najis yang dimaafkan, itu tidak ada masalah. Tapi berkilahlah di antara ulama. Ada ulama yang kata boleh dan ada ulama yang kata tak boleh juga. Pendapat yang kata tak boleh. Maksudnya kalau dah dia tu ada najis, maka dia sembahyanglah tanpa 2 alat bukti. Allah letaklah wajib Allah. Sembahyang tanpa 2 alat bukti. Ini di sisi Imam Rabi. Tengok izalatu an-najasati al-badani ghair mahwi anha qablahu in amkana. Maksudnya dia menghilangkan najis pada badan dia tu, najis yang tidak dimaafkan. Itu sebelumnya, sebelum bertayammum. In amkana. Maksudnya sekiranya dia mampu. Wa illa kalau sekiranya tidak mampu, taklah masa ke mana ke, supaya syekh tayammum ma'ah. Maksudnya setelah dia bertayammum berserta dengan najis yang dimaafkan tadi. Najis yang tidak dimaafkan. Indah Ibn Hajar, di sisi Imam Ibn Hajar. Tapi maksudnya yang dia nak sembahyang tu tak ada menghilangkan najis yang tidak dimaafkan tadi. Ini dalam bab tayammum. Dalam bab tayammum in amkanat, kalau dah buang dulu awal. Maksudnya ayuzila najasata awal. Buang dulu najis tu, barulah bertayammum. Kalau dah mampu dan sebagainya, tak ada air ke apa ke, tak ada air, tak mampu tu. Nak menghilangkan najis tu dah. Kira saya tak pergi. Tapi kata tak pergi. Kena air ke? Maka tak mampu lah. Maka ketika itu soalan dia bertayammum berserta dengan najis yang ada pada dia. Ada pun nak payah menghilangkan dua najis tersebut. Tapi di sisi Imam Ramli, maksudnya kalau tak boleh, maka dia sembahyang tanpa 2 alat bukti. Tayammum pun tak. Sembahyanglah tanpa 2 alat bukti. Dan wajib pokok. Sembahyang hormat waktu
Yang sembahyang tanpa dua alat suci, itu wajib qada. Mana pun wajib qada. Walaupun tayamum tengok keadaan. Ada ketika mana kena qada dan ada ketika tak kena qada. Semada. Macam orang yang bertayamum kat tempat yang boleh ada air. Maka tu kena qada. Adapun orang tempat yang boleh ada air, kebiasaan ada air, maka tak perlu qada. Semua ada kita. Ya, habis itu. Kemudian wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Dan bahawa ijtihadlah ia al-mutayammim, orang yang bertayamum itu fil qiblati, pada kiblat qablahu. Maksudnya sebelum dia bertayamum dia kena tahu dulu kiblat ke mana. Apa tu kata tayamum ni ibadat taharah yang dhaifah, yang lemah. Adapun wudu dah apa? Wudu sebelum masuk waktu pun boleh kita habis sembahyang. Ada tahu kiblat ke mana pun boleh habiskan sembahyang dengan air. Ada pun tayamum dengan debu, kena tahu dulu kiblat ke mana. Kalau tak tahu tak boleh ada usaha je dekat ni. Nabi tu, kiblat ke mana? Kalau nak tahu kiblat, ada usaha. Dia kena tahu dulu mana arah kiblat. Barulah dia boleh bertayamum. Kalau sama ada dia bertayamum, ini kata ayat ditahidah, dia berijtihad. Ijtihad ni bukan makan rasa-rasa sini tu. Ijtihad ni mestilah dengan maksudnya ilmu. Mestilah dengan ilmu ataupun dengan alat. Atau macam kena guna kompas ke. Sekarang juga guna internet ke, tengok mana arah kiblat, kompas kiblat. Ataupun matahari ke, tengok matahari naik, maksudnya jatuh ke mana, tengok bayang ke mana. Mesti dengan ijtihad. Tak boleh, maksudnya dia berijtihad, maksudnya ikut suka tanpa sebab, maksudnya tanpa ilmu, tak boleh. Apa ni tak boleh. Maksudnya mestilah dengan ilmu. Baik. Qala Allahu sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi. Qala wa an yakuna at-tayammum ba'da dukhul waqti. Dan bahawa adalah ia bertayamum, ia mutayammim, orang yang bertayamum itu bertayamum ba'da dukhul waqti, selepas masuk waktu. Maksudnya mestilah masuk waktu dulu. Walaupun wudu bersalahan wudu sebelum masuk waktu pun kita boleh ambil sembahyang dah. Memang ada pun tayamum kerana dia adalah ibadat, maksudnya taharah yang dhaifah, maka dia di antara syaratnya iaitu mestilah selepas masuk waktu. Masuk waktu saja, masuk dah ketika itu boleh dah dia nak bertayamum. Kemudian cari al-qiblat, kemudian settlekan tubuh dia daripada ataupun pakaian dia, tempat dia, daripada pakaian dan tempat pakaian dan badan dia daripada najis, kemudian bertayamum. Qala wa an yatayammama li kulli fardin, dan syarat yang terakhir iaitu dan baru bertayamumlah ia al-mutayammim li kulli fardin, setiap waktu, setiap fardu. Maksudnya li kulli fardin, setiap ibadat fardu. Maksudnya dia nak sembahyang jamak zuhur dan asar, maka dia kena tayamum dua kali. Ataupun dia nak bertayamum kerana nak berubah dan sembahyang jemaah, pun dua kali tayamum. Tak boleh dia kena sekali tayamum saja, tidak memadai. Mestilah di situ dua kali bertayamum. Dalam mana tidak butuh mualat, kalau butuh mualat ada jamak zuhur asar kena mualat. Maksudnya sembahyang khutbah dan juga sembahyang jemaah pun kena mualat. Kalau itu butuh mualat, maka tak bolehlah dia nak sembahyang yang kedua. Kalau setiap fardu, macam sebelum ni dah kita kata macam mandi tayamum sekali untuk mandi, dan tayamum yang kedua mandi wajib kan. Tayamum yang kedua tu untuk sembahyang. Tidak memadai dia bertayamum untuk mandi yang digunakan untuk mandi itu nak sembahyang sekali tu, macam air. Air kan kalau kita mandi junub, kita niat angkat dah besar dan juga kita tidak buat perkara yang membatalkan wudu, dan rata seluruh air itu rata belaka, maka ketika itu sudah terangkat hadas besar, hadas kecil pun termasuk dalam. Maka tak perlulah kita nak ambil sembahyang pula, tak perlulah. Boleh tu kita sembahyang ada, boleh ke? Selama mana tidak buat perkara yang batalkan wudu, dan air itu rata belaka. Pada pun jika sekiranya seorang tu buat perkara yang batalkan wudu, maka kena sembahyang mula. Dan macam mandi dan sebelum ni iaitu sunat kita berwudu sebelum, tengah dan juga selepas mandi. Habis. Habislah syarat tayamum yang 10.
Sama juga macam ingat dia kata kat sini wa ayatayammama likulli fardhin. Maka kita kena faham, jangan kita faham ibadat fardu ni sembahyang zuhur asar saja, yang 5 saja. Hatta dia niat nazar kan, kalau dia nak nazar. Maksudnya dia niat kalau lah lepas atau dia niat Pak dia Aisyah ini dia nak nazar kan. Kalau dapat pahala besar, pahala fardu. Maka ketika itu dia tetap dengan 2 kali tayamum. Tayamum pertama untuk sembahyang isyak, tayamum yang kedua untuk sembahyang sunat ba'diyah isyak nazar dia. Sama. Apa jadi nak sunat dia tu sudah menjadi fardu dah. Maka dia berhajat kepada 2 kali tayamum. Pada pos main sunat tak ada masalah. Main sunat kalau dia sembahyang di tayamum kali, sembahyang fardu sekali, sembahyang sunat ikutlah berapa rakaat yang dia nak buat, tak ada masalah. Kita baca Quran ke, selama mana dia tidak buat perkara yang membatalkan wuduk, maka boleh dia gunakan maksudnya tayamum dia itu untuk buat ibadat-ibadat yang berhajat kepada tayamum ataupun wuduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Sama juga macam tawaf pun sama juga. Ini dia bagi umum, hanya tayammum likulli fardhin. Dia dah tetapkan. Ikutlah apa saja ibadat fardu yang ada. Tawaf fardu dan sebagainya, maka dia berhajat kepada tayamum yang baru. Ini bagi ibadat yang berhajat kepada wudu. Ada pun ibadat yang tidak berhajat kepada wudu, itu tidaklah. Nak masuk masjid, ada boleh bertayamum. Tak perlulah dia bertayamum. Kalau misalnya yang habis itu. Kalau faslun ini satu pasal pada menyatakan furudul tayammum khamsatun. Bermula fardu tayammum itu ada 5. Fardu wudu ada 6. Fardu tayammum ada 5. Tengok yang pertama al-awalu, yang pertama daripada 5 naqlut turabi, iaitu memindahkan tanah. Memindahkan tanah ni daripada tanah daripada latar ke anggota tayammum kita. Sama ada muka ataupun dua tangan. Maksudnya syarat yang pertama, fardu yang pertama mestilah berpindah. Tak memadai macam kita ayat tadi. Maksudnya patah, depu mari ataupun dekat para pasir, depu mari kita pun tak ada itu yang muka itu. Tak memadai. Sebab apa? Sebab tidak ada di sana perbezaan. Daripada satu tempat ke anggota tayammum kita. Mestilah maksudnya berlakunya perbezaan. Hatta gini kata guru saya, hatta debu tu bila kat padang kita pun tepuk kat tubuh kita, kita pun tepuklah muka kita. Ada apa? Lakunya perbezaan. Ataupun debu tu berada di muka kita, kita tepuk muka kita. Kemudian kita tepuk kuasa muka kita. Nak jadikan debu tadi tu untuk bertayamum. Kemudian kita pun barulah sapu muka kita. Tak apa itu. Ada pun yang tak boleh, iaitu mari saja angin ataupun panggil apa? Dia panggil apa? Pasir. Ibu pasir. Ibu pasir tu tak ada muka kita saja, tak ada tangan kita saja, tidak memadai. Jadi cara yang pertama, rukun fardu yang pertama mestilah naqlut turab, perpindahannya debu. Yang kedua sami'an niyatu. Yang kedua niat. Itu nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Dalam bab niat ni macam yang kita kata sebelum ni, dia ada 3 darjah. Yang pertama sekali iaitu nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Maksudnya sahaja aku bertayamum kerana untuk mengharuskan sembahyang fardhis shalah. Maka ketika itu boleh dari sembahyang fardu satu yang fardu dan ibadat sunat lain yang kita kerjakan. Darjah yang kedua, nawaitu tayammum listibahati shalah ataupun nafli shalah. Maksudnya dia niatkan saja bertayamum kerana mengharuskan sembahyang ataupun sembahyang sunat. Maka yang dia boleh kerjakan hanyalah sembahyang sunat saja dan ke bawah. Maksudnya pegang Quran yang bawah. Ada pun sembahyang fardu tak boleh. Dan yang ketiga iaitu nawaitu tayammum listibahati, sebagai contoh masbul Quran, tutup Quran. Maka waktu saja yang dia boleh. Ataupun tanggung Quran, itu saja yang dia dapat. Ataupun bertayamum untuk tidur, maka waktu sajalah yang boleh.
terlambat baknya. Maka baknya ni dia pecah kepada 3. Habis. Kemudian qala musannif fardu yang ketiga as-salisu mas'ul wajhi, iaitu menyapu muka. Sapu muka. Muka. Yang keempat ar-rabi'u mas'ul yadaini ila al-mirfaqaini. Yang keempat iaitu menyapu tangan sehingga ila al-mirfaqaini, sehingga ke siku. Maksudnya siku ni termasuk. Ila al-mirfaqaini, 2 siku, dan siku ni termasuk. Sehingga dia kena lebihkanlah sikit. Lebihkan pada setapak tangan, kemudian barulah dikona balik. Tidak memadai sapas sah saja. Ini sah, ini abud. Dalam bahasa Arabnya, ini sah, sahun, ini abud, ini mirfaq. Maka dia kena sapu dah 3 mirfaq ini. Qala al-qamisu, yang kelima. Fardu tayammum yang kelima at-tartibu bainal mas'hataini, iaitu tertib di antara 2 sapu. Mestilah sapu muka dulu, barulah sapu tangan. Tak boleh dia sapu tangan dulu, baru sapu muka. Tak memadai. Dan 2 tangan ni, kanan dan kiri, ini dikira satu anggota. Tak ada masalah dia nak mulakan kiri dulu, tak ada masalah. Cumanya makruh pada dia, rugilah. Makruh. Sunatnya dia memulakan dengan tangan kanan dulu. Sama macam wudu. Wudu, anggota yang ada 2, semuanya disunatkan kita memulakan kanan. Tangan kanan, kaki kanan. Pada pun telinga, ini serentak. Telinga dikira satu anggota, kita masuk serentak. Bukan masuk kanan dulu, baru kiri. Masuk sapu serentak. Kemudian masuk ke sini sunat-sunat ketika mana bertayamum. Sebelum masuk perkara yang membatalkan tayamum, suka kita nak sebut perkara yang disunatkan ketika mana kita bertayamum. Tengok. Yang pertama sekali, topik dia kullu sunnatin min sunanil wudu'i yumkinul ityanu biha fi tayammumi fa hiya sunnatun. Iaitu setiap perkara yang disunatkan ketika mana berwudu, kemudian yumkinul ityanu biha, kemudian mampu untuk datang yang dia pada tayammum, maka sunat, maka itu pun sunat juga. Maksudnya sebagai contoh, suki siwak. Maka sunat dia bersiwak. Kalau sekiranya hal mampu, tak boleh lah. Contohnya macam sapu, maksudnya basuh 3 kali. Maka dalam tayamum tak sekali saja, sekali muka, sekali tangan. Maka hal ni tidak disunatkan dia dapat nak tepuk tu sampai 3 kali. Muka sekali, tangan sekali, tepuk pula, muka pula, tangan pula sampai 3 kali. Kerana macam yang kita kata dah sebelum ni, tayamum, mengulangi tayamum itu adalah makruh. Hukum dia makruh. Kita mengulangi tayamum dapat 2-3 kali. Illa taslisam, kecuali meniga-niga. Niga-niga tidak disunatkan. Wa taqlilul lahyah, yani wa taqlil lahyah ni, menyelati janggut ni. Itu pun tidak disunatkan. Wa yazidu fi tayammum fa, ke mana? Ada habis itu. Kemudian tambah lagi, iaitu tafriqul asabi', merenggangkan anak jari kita. Jadi kemana kita nak tepuk tu, renggangkan jari kita, kemudian barulah kita sapu. Bukan tutup, renggang. Kalau Melayu semuanya renggangkan. Kemudian takfifut turab ba'da darbi, maksudnya mengurangkan, menipiskan debu yang selepas kita tepuk saja kita menipiskan. Itu sunat. Dapat pahala dah. Bila kita buat dapat pahala. Nipiskan, kemudian barulah kita sapu. Kemudian alla yarfa'a yadahu 'anil 'udwi hatta yutimmal mas'a. Maksudnya dari antara perkara yang disunatkan lagi, iaitu dia tidak mengangkat tangan dia atas anggota dia ni selepas dia ketika mana dia menyapu, sehinggalah selesai. Maksudnya tak boleh dia menjaga, tidak disunatkan. Boleh saja tapi tidak boleh pun. Kalau kena jaga, tak kena jaga juga. Kalau kita sapu, sekarang ni kan debu ni kan sudah jadi mustahmal kan. Kalau kita angkat, buat ni pula, ada surat. Kecuali kalau kita sapu ni, tak kena lagi. Ni kita buat separuh sini, sini pula kita buat separuh ni pula. Ada yang bagi, tak kena lagi.
Awak ada pun yang dikehendaki di sini, iaitu tidak mengangkat ni. Tadi lah. Maksudnya tidak mengangkat. Sunatnya, yang disunatnya iaitu satu sampai habis. Lepas habis baru angkat. Kalau dah diangkat awal, maka honi ni kena guna dia pulai dulu. Ataupun tempat awal kena lagi. Kalau kerana tidak sebab dia bertayamum dengan debu yang mustakmal. Mustakmal ni ma'al wudu wa ma'al taraf. Maksudnya pasir ataupun anggota air yang ada pada anggota tayamum dia ataupun wudu dan bagian yang jatuh. Allahumma salli alaihi wasallam. Kemudian di antaranya lagi wa naz'ul khatimi. Sebenarnya cabut cicing. Kita kan disunatkan pakai cicing. Sunat itu sunat Nabi Muhammad SAW, sunat pakai cicing. Pakai cicing dapat baru sunat. Dan asalnya pakai cicing lah jari kelingking. Ini sunat dia. Asalnya Nabi SAW pakai jari kelingking. Cumanya bila jari main ni di tepi kelingking ni, maka dia pun dapat ikut sunat itu. Asalnya ni. Yang ni pun disunatkan juga. Ada pun yang tiga lagi ni tak boleh. Bagi orang lelaki. Orang lelaki dah boleh ada banyak-banyak sangat cicing ya. Kerana cicing ni hanyalah maksudnya perhiasan yang diharuskan saja. Cicing begok lah. Yang diharus ataupun selain mahal diharuskan bagi orang lelaki. Kerana cicing perhiasan ini sunat maksudnya diharuskan bagi orang perempuan ataupun orang lelaki. Hanya yang dibenarkan saja. Sebenarnya cicing satu saja. Kalau pakai dua makruh. Sama ada satu jari tangan pakai dua cicing ataupun dua tangan bisa cicing makruh. Walaupun dia ada dua cicing dia gini-gini tak ada masalah. Tapi lah kalau lah ada sampai 10 bentuk cicing. Tengok. Kalau lah dia timbang-timbang tu, maksudnya kalau cukup nisab kena keluar zakat. Cicing. Kerana yang diharuskan saja. Yang diharuskan apa? Satu, dua diharuskan. Boleh. Tapi kalau lah lebih banyak sangat sehinggalah maksudnya cukup pada zakat, aku kena keluarkan zakat pakai cicing. Ini bagi orang yang suka kualiti cicing banyak-banyak pun kena ingat sikit. Ini jangan maksudnya yang cari masalah yang amat ada kalau kita tidak pandang. Cicing yang kata ada masalah rupanya sebenarnya kita keluarkan zakat. Kerana ini hanya diharuskan saja. Jadi Allah SWT ada orang perempuan tak apa. Kata gelang lepas tu memang harus pergi. Walaupun kita harus hanyalah sikit saja. Kalau kemudian cabut sikit. Apa ada seperti itu ada banyak lagi. Ada seperti itu. Wallahu a'lam yang baik dan Allah SWT yang maha kuasa baik wallahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa ibadihi wa rahmatullahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wa ala alihi minhum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti tanya kepada saya kita nak tayang dalam tayamum ni hukum bertayamum atas belah. Atas anggota yang pakai belah kan. Ataupun perubahan dalam bagian tidak kan pada pertimbangan yang kita tahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مهيئ يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله